Peranan seorang clinical psychologist dalam membantu kanak-kanak atau individu autistik bukan sahaja tertumpu kepada diagnosis, tetapi merangkumi sokongan yang lebih menyeluruh sepanjang perkembangan individu tersebut. Yang pertama, kami menjalankan proses diagnosis melalui penilaian klinikal untuk memahami profil kekuatan dan cabaran seseorang individu. Kedua, kami membantu individu autistik untuk memahami emosi dan perasaan mereka. Ini termasuk membantu mereka mengenal pasti apa yang mereka rasa, memahami punca emosi tersebut dan membina kemahiran untuk mengurus emosi dengan lebih berkesan. Yang ketiga, kami membantu dalam menjelaskan perkara yang bersifat abstrak dengan pendekatan yang lebih konkret. Ini termasuk kemahiran, kefahaman sosial, memahami perspektif orang lain dan situasi-situasi yang mempunyai unspoken rules. Okay? Fokusnya bukan hanya mengajar kemahiran sosial tersebut, tetapi memahami konteks sosial yang dengan lebih mendalam. Okay? Selain itu, kami juga menyokong individu dalam mengurus kehidupan seharian dan serta kesihatan mental mereka, termasuk isu seperti anxiety, stres, self-esteem dan penerimaan diri sebagai seorang individu autistik. Dari segi kekerapan sesi, ia bergantung kepada keperluan individu tersebut. Secara umum, sesi biasanya bermula seminggu sekali dengan tempoh sekitar 1 jam bagi setiap sesi. Apabila terdapat perkembangan yang baik, sesi boleh dijarakkan kepada 2 kali sebulan, kemudian sebulan sekali dan seterusnya, mungkin setiap 2 hingga 3 bulan untuk tujuan pemantauan atau maintenance. Adalah penting untuk difahami bahawa intervensi yang berkesan memerlukan pendekatan multidisciplinary. Clinical psychologist biasanya akan bekerjasama atau mencadangkan sokongan daripada profesional lain seperti terapis cara kerja, terapis pertuturan dan jika perlu rujukan kepada doktor untuk pengurusan perubatan. Semua intervensi ini perlu berjalan secara selari bagi memastikan sokongan yang menyeluruh dan kesan yang lebih baik dalam jangka masa yang panjang. Matlamat utama adalah untuk membantu individu autistik memahami diri mereka, mengurus cabaran dengan lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dengan sokongan yang sesuai.